Dalam setiap perayaan ada kegembiraan. Namun dalam sesetengah perayaan ada pengorbanan. Thaipusam bukan sekadar sambutan, tetapi satu perjalanan iman yang lahir daripada janji dan kepercayaan. Hari Thaipusam disambut pada bulan Thai dalam kalender Tamil. Kebiasaannya jatuh pada bulan Januari atau Februari. Ia menandakan hari Dewa Murugan menerima wil senjata suci daripada ibunya Dewi Parvati untuk menewaskan kejahatan dan memulihkan keharmonian. Thaipusam menjadi simbol kemenangan kebaikan mengatasi kejahatan. Sambutan Thaipusam bermula jauh sebelum hari perayaan. Penganut Hindu melakukan puasa iaitu vegetarian, doa dan penyucian diri sebagai tanda kerendahan hati. Nazar dibuat bukan untuk menyakiti diri tetapi sebagai lambang kesyukuran, penebusan dosa dan keikhlasan kepada Dewa Murugan. Pada hari Thaipusam, perjalanan bermula. Penganut membawa kavadi, ada yang dihiasi bunga dan bulu merak. Ada juga yang membawa beban sebagai simbol pengorbanan rohani. Perjalanan ini bukan perlombaan tetapi ujian keimanan. Setiap langkah disertai doa, setiap kesakitan disertai harapan. Di Malaysia, Batu Kes menjadi pusat utama perayaan Thaipusam. Susu melambangkan kesucian, doa melambangkan kebergantungan, pengorbanan melambangkan keikhlasan. Thaipusam mengajar penganut Hindu tentang disiplin diri, kesabaran dan kepercayaan kepada kuasa Tuhan. Ia bukan tentang kesakitan fizikal tetapi kekuatan spiritual. Di Malaysia, Thaipusam bukan hanya disaksikan tetapi dikongsi bersama. Sukarelawan menyediakan makanan, air dan bantuan tanpa mengira kaum. Ia menjadi simbol perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat berbilang budaya. Thaipusam dirayakan dengan penuh hormat, tertib dan penghayatan rohani. Thaipusam bukan sekadar perayaan. Ia adalah janji yang ditunaikan, iman yang diuji dan kepercayaan yang dizahirkan. Dalam setiap langkah menuju cahaya, tersimpan makna pengorbanan dan harapan. Sekian saja video kita pada kali ini. Jika anda berminat dengan konten berilmiah, jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Bye.